Itu yang sakit, pergi Sepanyol sakit tu. Babi saja. Memang dihinakan Islam untuk sana. Babi. Tapi orang Islam pun ramai dah sekarang. Maknanya sekali-sekali kawan saya ceritalah, tanya orang Sepanyol, are you Muslim? I think so, dia tu. Dia mikir, dia rasa Islam. Pasal dia nampak orang Islam semayang, dia rasa macam Datuk dia semayang, sama je. Sepanyol. Jadi maknanya tuan-tuan di sana ada satu masjid, saya tak jumpa punya kali saya pergi dah Sepanyol ni sebenarnya. Katanya ada satu kawasan masjid diadakan satu air pusing gitu, air pusing menunjukkan waktu masuk. Masuk tu zuhur, air pusingan ni memancut air, menunjukkan waktu zuhur sudah masuk. Habis zuhur, turun air tu. Yang kedua pusing pula, menunjukkan asar sudah masuk. 3 maghrib, isyak dan subuh. Yang malang sekali ialah apabila orang Amerika buat kajian, bagaimana benda ni boleh mancut menggunakan kuasa matahari. Dah buka, pasang tak boleh, mati bila tu. Bangang mereka. Hidupnya tu Islamnya di Granada itu air pancut banyak di bandar-bandar. Maknanya hidup bandar. Cantik kan air pancut tu. Derekaan dia air pancut. Bandar tanam pokok-pokok limau tu yang suka tengok tu. Limau berbuah di bandar-bandar. Kita sini di bandar-bandar kan tanam pokok apple. Bandar raya kan macam pokok buah apple tu. Pokok buah benda pokok tu. Apa nama kan banyak apple buah tu. Buah apple bandar raya ni beruk, tak nak makan. Itu sebabnya Sepanyol dan Portugal dulu dia satu negeri je sebenarnya, tapi dah berpisah. Itu Portugal tu banyak tanam pokok limau, dipanggil burtukal dalam bahasa Arab. Limau tu burtukal. Itu sebabnya Portugal tu asalnya katanya burtukal itu. Jadi burtukal jadi Portugal, mana pokok negeri limau. Akhirnya orang-orang jadi Portugis, orang-orang limau itu. Ditukar. Macam Gibraltar tu lah, asalnya Jabal Tariq, hilang kan jadi Gibraltar. Terbalik, Jabal Tariq jadi Gibraltar, tempat bersinggahnya Tariq bin Ziyad di situ untuk menyerang Sepanyol. Itu saja. Habis orang putih pusing. Macam saya katakan dulu ni, pernah checkmate kan, main satu ni Syekh Mat sebenarnya. Syekh Mat, Syekh kan tua, Mat mati kan, checkmate tu. Sama juga dengan apa namanya, apa nak kita apa, alphabet tu. Alphabet tu punya alif bata. L tu alif lah, bet tu bata. Jadi orang putih alphabet. Rupanya alif bata. Mana nak kita tak perasan. Medicine tu maknanya Mat Sina. Sina tu Ibnu Sina. Mat tu pen Ibnu Sina. Pasal dia doktor jadi medicine, ubat. Habis ketipu gitu. Kangaroo pun begitu. Kangaroo itu nama sampai sekarang pun tak ada. Asal kangaroo dalam bahasa orang Australia. Orang putih datang sana ke Australia, nampaklah kangaroo tu. What is this? Tanya orang sana, mana orang sana tengok orang putih, orang asli sana. Dia kata kangaroo. Mana awak kata apa? Dia keluarkan kangaroo benda tu. Itu asal. Banyak lagi tak? Apa nama? Lagi satu. Banyak lagi saya tak ingat. Alphabet lagi satu. Abjad bahasa Arab. Alif ba jim dal tu. Pasal orang Arab 1 2 3 dia alif ba jim dal dia pakai gitu. Banyak lagi. Yang dah tukar habis. Habis kita balik. Itu dia. Jadi kita balik. La a'budu ma ta'budun wala antum a'budun. Kamu takkan sebab apa yang aku sembah. Mana orang kafir ni selama-lama takkan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan bayang ya,
kita menyembah Allah yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Jadi kita mengucap syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, Tuhan mana yang tak ada? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tak ada? Boleh ngajian mutahid lama dah ni. Boleh seorang wakil jawab. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Boleh jawab. Kita takut. Kalau orang Arab, budak-budak Arab kan, saya pergi melawat sekolah Arab Jeddah tu. Bila soalan semua angkat tangan. Jawab belum tahu. Yang cari semua angkat tangan. Semua 100% angkat. Pergi sekolah Melayu pula, walaupun dia pandai jawab, dia takkan jawab. Itu kelebihan orang Melayu pula. Dia tengok dengan kawan dia angkat tangan-tangan. Dia tak jawab, dia pandai jawab, dia tak jawab. Itu kelebihan orang Melayu pula. Jadi kalau orang kata Tuhan yang tak ada, Tuhan mana agak-agak? Banyak orang jawab Tuhan yang tak betul lah. Salah jawapannya. Sebab pasal Tuhan yang tak betul, Nabi buat apa? Dia tak ada. Mengapa nafikan Tuhan yang tak ada? Dia tak ada. Orang-orang komunis menafikan Tuhan, menunjukkan Tuhan tu ada. Dia Tuhan mana ada? Ada lah tu. Pasal menafikan kata hati dia. Maka kita tadi ni tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar tu tak ada. Yang ada tu Allah Ta'ala. Itu illallah. Menafikan adanya Tuhan yang sebenar, kerana menyabitkan yang sebenar itu ialah Allah. Begitu. Macam gini kita tanya orang rumah kita, ada lauk, mana lauk ada? Kan kering aja. Bukan lauk yang kering tu. Lauk itu. Nampak? Menafikan adanya lauk, tapi yang sebenarnya ada itulah dia. Duit, mana duit? RM1 ada. RM1 duit lah. Nampak tak? Itu mana? Tuhan yang sebenar tak ada. Yang sebenarnya ada tu ialah Allah. Kita boleh dua jawapan. Siapa Tuhan? Allah Ta'ala. Ada Tuhan? Ada, iaitu Allah. Iaitu Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Betul. Nampak tak? Datang ceramah satu orang. Saya ceramah seorang dengar. Ada orang tanya, mana orang? Seorang aja. Bukan orang ke tu? Saya nak mengajar tuan-tuan begini. Lenin bapa komunis. Karl Marx bapa komunis yang tulis buku Das Kapital. Saya dah baca Das Kapital lama, dah tak ingat apa cerita. Lama sangat dah baca. Waktu budak baca Das Kapital. Lenin menafikan adanya Tuhan. Apa maksud? Sebenarnya mulut dia kata ada, hati dia menafikan kata hati dia. Kalau Tuhan dah tak ada, apa kata ada? Dah tak ada. Nampak? Dah tak ada, kata tak ada apa? Tak ada. Itu saja, kita tidak menafikan Tuhan. Kita tidak menafikan Tuhan yang batil. Dah batil lah. Nafi buat apa benda tak ada? Kan 2 kali kerja. Dia nak menafikan Tuhan yang sebenar. Pasal nak menyabitkan yang benar itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengajar tuan belajar ilmu mantik sikit dan ilmu psikologi.